Sebagai ingatan kita bersama, Perlembagaan Parti Islam Malaysia PAS bab yang ketiga yang menyebut tentang tujuan, usaha, hukum dan kekuasaan. Di bawah pasal 6 yang berkait dengan usaha-usaha, ini cerita Perlembagaan PAS. Ada 11 perincian dalam usaha berkenaan dengan tujuan PAS itu sendiri. Perlembagaan PAS ini dirangka semasa penumbuhan PAS 1951. Kita rangka perlembagaan dan tentulah zaman per zaman ada berlaku penambahbaikan kepada Perlembagaan PAS. Masa kita rangka Perlembagaan PAS tahun 51, kita tidak pernah menyangka setakat mana Parti Islam Malaysia PAS ini akan pergi jauh ke dekat. Menang ke kalah dalam pilihan raya, kita tak tahu. Tetapi dalam Perlembagaan PAS fasa 6 tadi, ada dua perkara yang sangat menarik. Yang pertama, fasa 5 Perlembagaan PAS bab yang ketiga, iaitu, saya baca, tujuan PAS ialah untuk menyediakan rencana-rencana dan bertindak bagi memperbaiki susunan serta institusi masyarakat, bentuk politik, keadilan ekonomi dan negara, untuk membela kepentingan umat Islam dan rakyat seluruhnya. Perkara 9, memperjuangkan hak dan kepentingan umat Islam di negara ini tanpa mengabaikan tanggungjawab melaksanakan keadilan terhadap seluruh rakyat Malaysia dan tanggungjawab mewujudkan keharmonian antara kaum dalam negara ini. Kita buat Perlembagaan PAS tahun 51 tanpa kita tahu masa depan PAS. Tanpa kita tahu sampai satu masa pada tahun 2022 pilihan raya dan 2023 pilihan raya lagi, pilihan raya negeri, PAS telah muncul sebagai parti yang terbesar dari segi komposisi kursi yang dimenangi, sama ada di peringkat parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Tapi pada tahun 51, dalam tujuan PAS itu telah disebut bahawa peranan kita bukan sahaja kepada umat Islam, bahkan kepada masyarakat dan seluruh rakyat Malaysia. Pelbagai kaum, mewujudkan keharmonian, bertindak adil dari segi ekonomi dan sosial kepada seluruh rakyat, bukan orang Melayu saja. Maknanya bila kita buat perlembagaan pada tahun 51 itu, kita telah mengambil kira keperluan masa hadapan dan realiti masa politik yang ada dalam negara kita ini. Ya betul, di Kelantan ini 94% orang Islam. Terengganu 96%. Selangor 50%. Berbeza-beza. Sarawak 30% Islam di Sarawak. Pelbagaian yang sangat hebat. Daripada tinggi sampai ke sangat rendah. Tetapi tujuan PAS itu bukan untuk Kelantan, Terengganu, Kedah semata-mata atau Perlis, tetapi untuk seluruh rakyat Malaysia. Sebagaimana itulah kita sebut secara jelas dalam Perlembagaan Parti Islam Malaysia PAS. Sejak daripada tahun 1951. Cumanya dalam pilihan raya yang pertama 1955, lepas sebelum merdeka, selepas itulah pilihan raya pada tahun 59, pilihan raya pertama selepas merdeka, dan pilihan raya yang berikutnya. PAS bergerak memenangi kawasan pilihan raya sama ada parlimen atau DUN di kawasan yang majoriti tinggi adalah majoriti Melayu. Walaupun tujuan asal PAS bagaimana dalam perlembagaan adalah PAS merangkumi adalah sebuah parti yang inklusif untuk membela nasib ekonomi, sosial dan pelbagai perkara dalam kehidupan kita dalam sesebuah negara ini untuk seluruh rakyat. Cuma tak sampai situ lagi.
Dan inilah yang menjadi tanggungjawab kita yang ada pada hari ini. Nak capai kemenangan ini, yang tuan-tuan tengok di pelopori di Kelantan tahun 1990, menang sebuah negeri di Kelantan ini. Ini bahagian Kelantan ini jadi habis hulu. Dan selepas itu berlakulah gelombang menang situ, menang sini dan menang negeri-negeri. Semua ini perlu perancangan. Dia bukan boleh mari gitu-gitu ya. Sedar-sedar kita buat kerja lebih kurang, kita pakat menang pilihan raya. Mari pilihan raya kita buat kerja pula. Menang kalau. Bukan begitu. Kerja untuk mencapai kemenangan perlu kerja yang teratur, disusun dan memerlukan penglibatan semua orang. Bukan sahaja kepimpinan yang ada di atas pentas ni, tapi seluruh jentera, hatta ahli-ahli yang paling bawah sekali dalam sistem organisasi kita. Saya selalu sebut pada jentera pilihan raya. Nak menang pilihan raya ni, semua orang ada peranan dia. Pemimpin, penceramah, jangan ingat orang yang paling berperanan ialah hak penceramah tu. Jangan keping parti politik, keping pilihan raya. Mungkin 20 tahun dulu kita buat ceramah pakat mari ramai-ramai, tapi zaman ni lain, suasananya berbeza. Tetapi semua orang yang berperanan, termasuklah orang yang siap buat air, yang bawa air, yang pasang banner, yang presiden tempat kita nak buat ceramah, semua ada peranan. Dan peranan ini besar atau kecil dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau betul keikhlasan kita, ikhlas. Peranan kita kecil, tupai kucai, buat air teh ya, kita boleh makan. Tapi kita ikhlas, mungkin Allah Ta'ala akan beri ganjarannya lebih besar daripada tukar urut ceramah berubah-ubah. Sebab itulah setiap di antara kita ini tidak perlu merasa sedih dengan peranan masing-masing. Kita berbangga dengan peranan masing-masing, insya-Allah. Kita yakin ianya adalah suatu kebaikan berpanjangan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Sejarah menunjukkan, contohlah yang selalu kita dengar dalam kuliah-kuliah, bagaimana pembukaan semula kota Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kita dengar nama Salahuddin Al-Ayyubi pergi berperang dan membebaskan kota Baitul Maqdis. Usaha membebaskan Baitul Maqdis tidak dimula oleh Salahuddin Al-Ayyubi seorang saja. Dia telah bermula hampir 88 tahun untuk menawan Baitul Maqdis. Bila 88 tahun, tentulah bukan Salahuddin Al-Ayyubi yang mula, tapi orang lain. Antaranya ialah dimulakan oleh tokoh seperti Al-Ghazali pada tahun 1111. Syekh Abdul Qadir Al-Jalaini. Semua ada peranan masing-masing. Syekh Sultan Nuruddin Al-Zanki. Dan barulah pada segmen yang keempat, segmen Panglima Perang Salahuddin Al-Ayyubi. Susunan itu diatur sebegitu rupa. Barulah selepas hampir 100 tahun baru boleh tawan Baitul Maqdis. Kisah nak tawan Konstantinopel ataupun Istanbul, Turki pada zaman sekarang ini. Nabi SAW sebut siapa yang boleh menawan pemimpin, raja yang boleh menawan Konstantinopel adalah raja yang terbaik dan askar dia askar terbaik. Para sahabat cuba. Saya rasa ada pengkaji menyebut sampai beratus kali dicuba oleh zaman sahabat. Lepas itu dicuba oleh para ulama, dicuba lagi. Sehingga tahun 1453. Berapa tahun? Bukan 100 tahun, bukan 200 tahun. 1000 tahun. 1400 tahun baru boleh tercapai setelah usaha yang tidak berhenti. Sama juga kita dengan keadaan kita di Malaysia ini. Dahulu kita masuk pilihan raya, tak pernah fikir kita kawan Malaysia. Tapi Allah Ta'ala telah tunjuk pada kita dalam tahun selepas
pilihan raya 2018 selepas jatuh ke kerajaan IH 18 bulan itu, kita jadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan. Nak terang Allah Ta'ala terang kita boleh berdakwah kerja pada waktu itu. Masing-masing ada peranan masing-masing. Yang berhormat jadi ketua PAS kawasan dilantik sebagai pengurusi Hotel Seri Malaysia. Oleh kerana tak ada pertugasan. Tak ada. Hotel Seri Malaysia. Hotel Seri Malaysia ni di Kota Baru mungkin ada. Ni ada PCB ya. Tapi ada. Oh, Kelantan tak ada. Walaupun pengurusi, bekas pengurusi di orang sini. Tapi berkata-kata ada. Tujuan dan kita tengok hikmahnya ialah apa? Hikmah ialah bagi terang lah kalau boleh buat kerja sini akan susah. Bila tahu susah, ini memberi motivasi baru kepada semua kepimpinan bahawa mudah bercakap namanya nak kawal Putrajaya, hak teratas sekali baru tahu langit tinggi dan rendah. Maknanya kalau kita nak menang Putrajaya, cara kerja kita, susun atur kerja kita, strategi kita memerlukan suatu pendekatan yang lebih serius, lebih segar, terutama mengambil kira keadaan masyarakat kita yang berbagai-bagai dalam negara kita. Bukan macam orang Kelantan saja, bukan macam orang Terengganu saja, bukan macam orang Kedah saja. Dan inilah yang dilihat oleh lawan kita dalam politik. Mereka sedar potensi yang ada oleh PAS. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok, berbondong-bondong, bersusul pihak daripada luar negara bertemu dengan kepimpinan PAS. Mereka cuba memahami PAS. Kalau PAS jadi kerajaan pusat, mengambil alih Putrajaya, PAS nak buat apa dia? Adakah memberi kesan pada negara mereka? Umpamanya mari baru ni, mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, 10 tahun dulu mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, mari ke Kelantan, mari ke Kuala Lumpur, jumpa dengan pimpinan PAS. 2 bulan lepas Lee Hsien Loong datang ke Malaysia. Dia minta bertemu dengan saya. Kesimpulannya adalah satu. Mereka melihat potensi PAS dalam pilihan raya yang akan datang, dan mereka nak tahu sekiranya PAS menjadi sebuah kerajaan di mereka persekutuan, apakah polisi luar negara yang akan diamalkan oleh PAS. Bagaimanakah polisi perdagangan antarabangsa, perdagangan di antara negara jiran, hubungan dengan negara jiran dalam ASEAN, hubungan dalam negara-negara Asia. Apakah pandangan Malaysia tentang pelaburan daripada China, pelaburan daripada Amerika, pelaburan daripada Eropah? Ini orang luar nak tahu. 20 tahun dulu mereka tak tanya kita soalan yang demikian. Tetapi sekarang ini mereka tanya soalan itu kerana mereka melihat potensi yang ada parti Islam semasa PAS. Sahabat-sahabat sekalian, bila mereka melihat potensi ini, tentulah pihak lawan dan pihak lain tak akan tengok saja duduk saja, tengok naiknya yang disebut di Singapura sebagai green wave ataupun gelombang hijau daripada PAS ini bersama dengan rakan muafakat koaliti. Mereka tak ada saja. Inilah yang dihadapi oleh rakan-rakan kita di negara di seluruh dunia. Gerakan Islam yang mengambil jalur politik atau siasat. Kita sama-sama tengok zaman kita, apa yang berlaku kepada Hizbul Al-Hurriyah wal Adalah yang menang pilihan raya presiden di Mesir sehingga Morsi menjadi presiden. Dapat 51.7% popular vote di Mesir pada waktu itu, pada tahun 2012. Pada tahun 2013, dengan dilakukan oleh lobi daripada peringkat antarabangsa, kerana tak saya tengok ni Presiden Morsi jadi presiden Mesir, maka
Hizbul Ansarullah ini dibubarkan dan kerajaan digulingkan pada tahun 2014 sahur. Berlaku juga di Tunisia. Setelah berlaku Arab Spring, pimpinan yang 10 ini dihalau, dikenakan hukuman dan dihalau daripada Tunisia. Rashid Ghannouchi umpamanya balik menyusun atur suasana di Tunisia dan menghadap pilihan raya, sehingga parti beliau An-Nahda menjadi sebahagian daripada pimpinan utama kerajaan. Tapi beberapa tahun kemudian, sekali lagi beliau telah dikenakan tindakan dan pimpinan An-Nahda tidak lagi boleh menghadapi pilihan raya. Lepas menentu di Morocco umpamanya, Hizbul Ansarullah Wataniah yang telah memenangi pilihan raya di Morocco jadi Menteri Luar pada tahun 2012 hingga 2013. Sa'adeddin Uthmani. Kebetulan pada tahun 2012 masa dia benar-benar jadi Menteri Luar 2012, saya mengiringi guru presiden pergi ke Morocco dan bertemu dengan beliau menjadi tamu beliau. Dia jadi Menteri Luar pada waktu itu. 5 tahun kemudian dalam pilihan raya yang berikutnya, parti Hizbul Ansarullah Wataniah ini menang sah, sehingga dia Sa'adeddin Uthmani menjadi Perdana Menteri Morocco. Kawal daripada Guru Presiden kita. Jadi Perdana Menteri Morocco. Pada tahun 2017 hingga 2021. Paslah dia. Seumpama pas di Morocco. Menang. Jadi Perdana Menteri. Dan dalam sepanjang tempoh dia jadi Perdana Menteri itu, adalah kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh beliau yang mengkritik Israel, mengkritik normalisasi negara-negara Arab dengan Israel, menyatakan sambungan terbuka kepada Hamas dan Palestin, dan telah dibuat satu gerakan bersatu ni daripada Menteri Luar menang sikit atau banyak pada tahun 2017 jadi Perdana Menteri. Tetapi akhirnya dalam pilihan raya yang berikutnya pada tahun 2021, parti dia daripada asalnya mempunyai 90% kemenangan tinggal 10% ya. Habis, dia boleh habis. Bukan sekadar tak boleh jadi Perdana Menteri, hilang kursi yang telah dimenangi. Tinggal 10% daripada 90%. Benda yang sama berlaku pada sahabat kita di Pakistan. Di Bangladesh. Pada satu masa pada tahun 80-an, Jemaah Islami Bangladesh pernah menyertai kerajaan campuran. Dan pimpinan Jemaah Islami ni di Bangladesh pada tahun 80-an pernah menjadi menteri dalam kerajaan campuran. Tetapi apabila dilihat potensi Jemaah Islami yang menjadi orang yang amanah, buat kerja baik dengan rakyat, laksanakan kebajikan, pihak lawan dalaman Bangladesh dan luar Bangladesh dan antarabangsa membuat suatu gerakan yang khusus sehingga Jemaah Islami diharamkan di Bangladesh dan pimpinan mereka tidak boleh bertanding atas nama Jemaah Islami di Bangladesh pada waktu itu selama puluhan tahun. Nak tanding boleh, kena bakar parti lain ataupun tanding bebas. Sampai begitu. Dan macam-macam tempat lah. Apa yang saya cerita kepada tuan-tuan ini ialah cabaran yang dihadapi oleh gerakan Islam seperti PAS yang mengambil jalur pilihan raya dalam atau jalur siasat dalam gerak kerja mereka. Mereka berdepankan sahaja permainan kampung kita ni, tetapi permainan antarabangsa yang mereka tidak ingin melihat sebuah gerakan Islam. Tak kira lah bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia menjadi sebuah kerajaan. Kerana mereka tahu apabila mereka yang amanah
Bukan parti amanah. Mereka yang amanah ini, mereka yang buat kerja ini, mendekati rakyat ini, menjalankan tugas dengan terbaik. Kita menjadi sebuah kerajaan yang adil. Ianya akan menjadi contoh bukan kepada negara itu. Mungkin ada yang tanya pula, lepas tu kita nak mana ni? Kita dah dekat dah. Untuk memperolehi kursi yang baik, yang lebih baik dalam pilihan raya yang akan datang ini. Kajian kita buat kajian di mana tempat. Di Pantai Barat, di Pantai Timur. Berkali-kali kajian unik kita sendiri. Bukan kita swasta pada orang lain. Yang kita buat sendiri, yang kebetulan saya adalah pengerusi bagi kajian dan strategi bagi PAS usaha. Kita buat kajian. Trend yang kita lihat sejak setahun lalu sampai sekarang sama. Peningkatan sokongan terhadap Parti Islam Semisal PAS. Hatta di Pantai Barat. Tempat yang begitu skeptik, begitu paranoid dengan PAS, makin boleh terima PAS. Hatta di Sabah yang kita lihat dalam pilihan raya yang terakhir baru ini. Mereka tidak lagi merasa begitu paranoid. Ada lagi paranoid, ketakutan kepada PAS. Ada lagi. Tetapi suasana itu makin menurun, makin menurun. Maka tentulah dalam keadaan yang demikian kita pilihan raya akan datang sekiranya kita mengekalkan momentum gerak kerja dan cara kerja kita, insya-Allah dalam jangkauan. Tetapi adakah kita bersedia untuk berdepan dengan cabaran yang di luar daripada jangkauan kita, yang tidak boleh kita kontrol, yang saya sebut tadi? Usaha daripada pihak luar, usaha daripada pihak antarabangsa. Ya, kita tak boleh duduk saja, dan kita mesti buat sesuatu. Dan insya-Allah kita berdasarkan kepada pengalaman rakan-rakan kita di seluruh dunia, kita tengok pattern, kita tengok apakah cara, apakah kaedah, apakah yang boleh kita buat untuk mengurangkan tekanan-tekanan ini. Dan inilah yang menjadi harapan pada rakan-rakan yang saya jumpa daripada negara luar, pimpinan Palestin, pimpinan daripada seluruh dunia, hatta negara lain pun yang saya jumpa, semua memberikan harapan pada kita untuk menjadi kerajaan di peringkat Putrajaya. Kebetulan 2 minggu lalu saya mengadakan pertemuan secara tidak rasmi, patut tajam dalam media, dengan mantan Presiden Bosnia Herzegovina. Bukan jumpa sini, tersebut di luar lah. Di Bosnia. Saya berjumpa dengan mantan Presiden Bosnia Herzegovina. Presiden Bosnia ini adalah yang menjadi presiden sewaktu perang di Bosnia pada tahun 1990-an. Umur dia sekarang ini 80 tahun. Dia dalam masa yang sama menaruh harapan kepada kita untuk mencapai kemenangan yang lebih besar dalam pilihan raya, dan mereka follow. Mereka tahu apa yang berlaku dalam negara kita, dan mereka menaruh harapan yang sangat tinggi untuk kita mencapai kemenangan yang lebih baik dan seterusnya menyerajui Putrajaya. InsyaAllah. Setiap di antara kita ini ada peranan. Kita dalam pilihan raya yang lalu di Kuala Kerai, kita menang berapa majoriti? 25,000. 25,000 kemenangan. Memanglah 25,000 kau, 30,000 kau, menang juga. 10,000 pun menang. Okey, tak apa. Kita buat kerja menang di Kuala Kerai. Dia 4 dun. Kita kekalkan kemenangan 4 dun. Selebihnya ialah kita bantu rakan-rakan kita di tempat lain. Dun lain, parlimen lain di Kelantan. Cabaran kebesar kita satu lagi sebelah. Gua Musa. Mana lagi di Kelantan yang ada cabaran? Kita bantu. Satu. Yang kedua, yang paling penting juga ialah kita bantu rakan-rakan kita di negeri-negeri lain. Dia buat kerja. Ya, pilihan raya Johor ni, saya percaya ramai sudah daftar nak pergi pilihan raya Johor. Pergi pilihan raya, buat kerja pilihan raya. Memanglah dalam pilihan raya ni ada macam-macam.
Bila dengar kata pilihan raya Johor, nak pergi nak pergi makan nasi berikan ikan pati paha. Nak pergi makan mi racun di Batu Bahak. Oh, kalau tak tahu mi racun kan tak boleh keras sekali. Bukan nak suruh kita tapi nak cerita inilah. Tak apa, nak pergi melacur lah. Tetapi kalau dia 3 hari, gunakanlah hari-hari yang ada itu selain daripada pergi makan-makan ni. Pergi makan ikan bakar di Melaka, bila pilihan raya Melaka dan lain-lain tempat ni. Buat kerja pilihan raya, bantu rakan-rakan kita di negeri-negeri lain. Kemenangan mereka walaupun sukar di Johor umpamanya, di Negeri Sembilan dan di Melaka, kemenangan mereka adalah kemenangan kita juga. Mungkin dia kata Allah nak menang payah di Johor ni. Orang Johor kalau kita toreng, lengan dia, rupik darah, kala biru. Bukan kala hijau lagi. Payah. Tetapi perubahan pattern pengundian yang kita lihat dengan hadirnya pengundi baru, 20% pengundi baru, 25% pengundi baru yang automatik ini. Satu yang automatik, yang tak pernah mengundi. Yang kedua ialah yang paling besar segmennya ialah pengundi muda, 18 hingga 25 tahun. Segmen ini mereka tidak mempunyai sentimeter value. Tak ada sentimeter ikut mak ayah. Mentang-mentang mak ayah dia macam di Johor ni, ramai orang UMNO Barisan Nasional, dia pun ikut UMNO Barisan Nasional juga. Tidak. Tak semestinya. Mereka seperti anak-anak kita lah. Bukan boleh kita nak suruh-suruh daripada pagi sampai ke malam. Dia ada dia punya cara mereka tersendiri. Kalau kena gayanya anak-anak muda ini, insya-Allah mereka tertarik dengan kita, mereka akan beri undi pada kita. Sebab itu jangan sekali-kali kita berputus asa dengan apa jua cabaran di tempat kita pergi membantu. Tak kira lah di Melaka, di Johor dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, saya percaya kita semua ini bersedia untuk bergerak seterusnya dalam aktiviti pilihan raya. Saya sebut di Kedah malam tadi, memanglah kita dalam PAS ini, kita selalu sebut kita 3 segmen yang besar. Yang pertama ialah tarbiyah. Yang kedua ialah dakwah. Yang ketiga adalah siasah. Siasah kita dalam melaksanakan aktiviti pilihan raya. Bukan bermakna kita asingkan antara ketiga-tiga. Kita buat kerja pilihan raya pun dalam situ mesti ada elemen tarbiyah dan juga elemen dakwah. Barulah kita sebab parti yang lengkap, yang syumul. Yang kita selalu sebut pada tahun 80-an ni, Islam adalah agama yang syumul. Kita buat kerja pilihan raya, jangan tinggal elemen tarbiyah dan juga elemen dakwah dalam gerak kerja. Dalam gerak kerja kita melaksanakan kempen pilihan raya. Saya percaya bila kita masuk kempen pilihan raya esok ni, yang paling aktif boleh bergerak dari rumah ke rumah, bukan hak di sebelah kiri ni. Ni hak di sebelah kanan DPR ni. Hak sebelah kiri ni bukan tak boleh pergi rumah ke rumah. Tapi bahasa PIP ni kurang sikit. Pergi ke rumah pengundi ngepek sikit kat. Kita pun rasa macam panas lalu lah. Tapi Alhamdulillah muslimat kita ni cool. Mereka boleh tahan sabar dan terus berkempen daripada rumah ke rumah. Tak apa, kita mati. Takat mana yang kita boleh. InsyaAllah dengan kerjasama dan iltizam khusus semua, kita akan mencapai kemenangan. Dan yang paling penting juga ialah kita bertawakal, kita berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Takbir! Takbir!